Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So dalam video kali ni kita cuba grow ke account 19 USD. Saya pakai broker Just Market. Sorry kalau macam suara saya tak lemau sikit sebab saya tengah demam. Okay, so jomlah kita tengok apa reason dia saya buy Bitcoin. Okay, so macam biasa sebelum kita start tu, siapa-siapa yang belum subscribe untuk channel saya, minta tolong subscribe, tekan bell notification tu kalau korang tak nak terlepas video baru daripada saya, dan jangan lupa tekan like. Okay, dan jangan lupa juga follow saya punya channel Telegram. Channel Telegram saya, link boleh dapatkan dekat dalam description video ni. Jangan cari tempat lain sebab saya tak ada platform-platform lain. Facebook semua tak ada, saya ada YouTube dengan Telegram je, dua tempat je. Okay, so apa reason ni saya buy Bitcoin? Okay, ni simple je. Kalau tengok dekat time frame weekly, kita ada flat structure kat sini. Kita padam semua. Okay, kita ada ni, abaikanlah TP dah. Macam biasalah korang, saya suka tarik TP kan, tengok berapa banyak profit. So kalau tengok kat sini, ni flat structure. So kita ada apa nama ni, formula flag. So formula flag ni dah banyak kali saya ajar dekat dalam YouTube. Okay, kita ada flag dan kita ada formula flag kan. So formula flag ni dua benda je dia kena buat, sama ada breakout ataupun dia reject. So kalau dia reject, dia akan retest balik high yang ni lah, ataupun dia akan naik dulu. Okay, sampai ke sini lah kan, tu target dia. Macam sekarang ni dia tak breakout, dia reject kan, kat sini. Lepas tu dia reject, lepas tu turun sekali lagi, tak mampu breakout, dia reject sekali lagi, lepas tu dia reject. So dekat time frame weekly, kita nampak benda tu buy. So bila tengok dekat time frame H4, kita dah tahu benda tu buy. Dan nampak kat sini, kita dekat time frame H4 kita dah ada reversal. Okay, kita dah ada reversal buy, and then kita dah ada structure buy. Okay, kita dah ada structure buy, kita ada high, kita ada low, high, low, high kan. So expectation dah akan membuat high yang baru lah. Okay, so ni sekarang ni dia tengah on the way nak buat high low yang baru untuk membuat high yang baru. Okay, so sekarang ni saya terus masuk lot besar. Ni trade orang tengah demam. So kita masuk terus lot besar, dan saya terus paku lot 0.1 ke atas ni. Jarak dia lebih kurang dalam 40 pip. Okay, so 40 pip jarak dia. Kenapa saya letak kat situ? Sebab ni adalah previous structure buy dia. Dekat ni time frame 15 So ni time frame 15, kita ada high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. So kalau dia breakout, dia pergi terlalu dalam dekat previous structure dia, so ada kemungkinan dia akan breakout lah structure ni, dan dia sambung balik structure buy yang besar dekat air time frame tadi kita tengok tadi, dekat time frame H4 kan. So tu je lah teori dia. Okay, ni kita main structure je. Okay, so ni tu je lah kot. Okay, so kita tengok lah dalam beberapa jam sekejap lagi macam mana. Ni pun dah floating banyak sebab saya masuk lot besar terus. Okay, kita tengok dalam pukul 5 sekejap lagi macam mana. Okay, so ni saya akan biarkan saja. Alright, kita tambah satu lagi lah, buy limit sini, buy stop. Kita tanggal buy stop tu. So kita ada 3 buy stop. Okay, alright, so kita tengoklah macam mana dia punya progression lah. Pukul 5 kejap lagi, nanti saya update balik. Okay, okay guys, dah pacak dah pun Bitcoin. Okay, so kalau tengok daripada tempat entry ni sampai ke atas ni dah running 32 pip lah. Okay, on the way nak hit ke buy stop nombor 1. So kita tengoklah macam mana kejap lagi. Sekarang pun dah pukul 4.49, lagi 11 minit nak close candle baru dan keluar candle baru lah. Kena sebenarnya nak set BE pun dah boleh, tapi sebabkan full margin kan. So kalau full margin, kita tak set BE sangat lah. Okay, kita biar ada run. Okay, so tu je lah kot. Kita tengok macam mana kejap lagi. Okay, so price dah pacak. Pertama ni tadi dah, kalau ikutkan dah 1000%
tapi saya tak sempat nak rekod tadi, saya pergi tandas. Okay, apa nama ni, ni saya letak semua SL dekat tempat yang sama, kat sini. Okay, ni kat sini saya letak SL kat sini, yang bawah ni saya letak SL kat sini, yang ni pun saya letak SL kat sini. So yang ni pun tadi kalau ikutkan dah boleh saya BE, tapi saya nampak macam dia boleh buat retracement sikit sebab dia baru lepas breakout dekat sini. Okay, jadi tu je lah kot. So saya letak SL dalam betul-betul dekat shadow bawah sini, kau boleh nampak dekat shadow sini. So kalau dia langgar semua ni, saya profit dalam 50 USD lah. Okay, so tu lah, kita tengok lah kejap lagi macam mana dia punya progress lah. Sekarang ni tengah floating dalam, tadi dah floating 230 USD. So sekarang ni tengah retrace balik, so kita floating dalam 130 USD lah. Okay, kejap lagi saya update balik. A few moments later. Okay guys, dah pacak dah pun. Tadi dah 200 USD lebih dah. Okay, so kalau korang tengok sini, saya letak apa nama SL ni, semua saya letak SL kat situ lah. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok sini, dia tengah buat momentum, dia tinggalkan shadow kan. So kat shadow sini, saya letak semua SL. SL sini saya letak sini, SL sini pun saya letak sini, yang ni pun saya letak sini. So kalau dia kena tadi, dia terus turun bawah lagi daripada start the reject ni tadi, saya akan dapat dalam 50 USD lah. Okay, tapi dia dah pacak ni atas. So okay, ni pun dah 200%. Tadi dah 200% lah, sebenarnya 200%, bukan 200%, sorry, 1000%. So 20 USD ke 200, tapi tadi kalau ikutkan dah 200 USD lebih lah. Alright, aku pun boleh tengok lah, dia naik sampai sini tadi kan. So tu je lah. Okay, so sorry lah kalau macam video ni macam tak semangat sangat, sebab saya tengah demam masa tengah rekod video ni. So banyak sangat. So itu je lah kot untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan selamat bertrading semua. So lagi settle lah 20 USD ke 200 USD. Okay, alright, dengan 3 layer je. Okay.